在积极培育智慧与品格兼备新一代的努力中，居港市Haji Abdul Razak Lut 的 Kusuma Bangsa 学校携手居港佛教大学生共同开展 Dharma on the Road 系列活动。在教育领域飞速发展的时代，位于居港市Haji Abdul Razak Lut 的 Kusuma Bangsa 学校，不仅专注于学术成绩，同时也重视学生的品格与心灵的培养。Kusuma Bangsa 学校的一位老师艾平表示，每逢星期五的大课间，全体学生都会依照各自的宗教进行礼拜。其中佛教学生会参加礼拜活动，共有275名初高中生参与。由佛教大学生推出的 Dharma on the Road 项目，成为了一次兼具心灵与教育意义的美好体验，因为学生们不仅是聆听，更能实际践行佛法的价值于日常生活中，孩子们因此更加积极热情，觉得这项活动更有活力，也不再枯燥。Saya tentang kerjasama Dharma on the Road, kita juga memberikan kepada anak-anak bahwa perkembangan agama Buddha, jadi mereka lebih semangat ya untuk mengikuti puja bakti agama Buddha yang sudah dilakukan rutin di sekolah Kusuma Bangsa setiap minggunya. Dengan kerjasama ini, mereka bisa mengenal lebih dalam tentang Buddha Dharma karena disampaikannya dengan teknik yang tidak membosankan, ada permainan ice breaking dan lain sebagainya seperti itu。与此同时，佛教大学生第一副主席法莲西亚Iniesta表示，通过 Dharma on the Road， 佛教大学生们将佛法学习以创造性的方式呈现，包括破冰游戏、互动问答，甚至小礼物，都让学生们更加踊跃参与。Pada sesi kali ini kita adanya di SMA Kumbang, tujuannya itu supaya memperkenalkan ke anak-anak SMA ini bahwa sebenarnya belajar agama itu bukan suatu hal yang membosankan, ternyata pelajaran agama juga bisa dibuat menjadi lebih asik dan menarik。Kusuma Bangsa 学校的老师们希望孩子们能将佛法的价值带入生活，不仅在学校里践行，更能落实到日常生活之中。Muhammad Aidil, PAL TV